Selamat sejahtera. Hari ini, saya, Kavi Priya Anak Perempuan Saravanamurti dari kelas PPS 23 dan rakan sekumpulan, Auni, akan membuat satu pembentangan tentang aspirasi dan hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Dalam pembentangan ini, kami juga akan membincangkan isu-isu ekonomi semasa di Malaysia serta bagaimana cabaran ekonomi ini memberi impak terhadap pelaksanaan PPPM dengan fokus kepada pembentukan guru yang berjiwa pendidik dan berkemahiran dalam melahirkan generasi fasih digital. Untuk pengetahuan anda semua, pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak penghujung tahun 2019 telah mencetuskan krisis ekonomi berskala global dengan mengakibatkan ketidakseimbangan ketara dalam rantaian bekalan, pasaran tenaga kerja serta kestabilan kewangan merentasi pelbagai sektor. Gelombang penularan virus ini memaksa kerajaan di seluruh dunia untuk melaksanakan sekatan pergerakan dan protokol kawalan yang ketat sekaligus merencatkan aktiviti perniagaan, melumpuhkan perdagangan antarabangsa dan memperlahankan kadar pertumbuhan ekonomi dengan ketara. Di Malaysia, pandemik COVID-19 telah membawa perubahan besar kepada pelbagai sektor di negara, termasuklah sektor ekonomi dan pendidikan. Selain menjejaskan pertumbuhan ekonomi global, pandemik ini juga mempercepatkan keperluan transformasi ke arah pendidikan digital. Walaupun negara diancam oleh pandemik yang dahsyat ini, sistem pendidikan negara yang berasaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terus berkembang dengan menyesuaikan hala tujuannya bagi memastikan murid tetap mendapat pendidikan berkualiti. Aspirasi pendidikan pasca pandemik ini memberi tumpuan kepada pembangunan murid yang berdaya saing, pembelajaran fleksibel berasaskan teknologi serta peningkatan kemahiran guru sebagai pendidik digital di mana guru bukan sahaja perlu mengesuai teknologi dalam pengajaran tetapi juga perlu memiliki jiwa pendidik yang mampu membimbing murid menghadapi kekangan ekonomi dan dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Dengan hala tuju yang lebih dinamik, sistem pendidikan negara dapat terus berkembang untuk melahirkan generasi yang bersedia menghadapi revolusi industri 4.0 dan cabaran masa hadapan meskipun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Baik, sekarang saya akan menerangkan apakah itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia serta aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah satu dasar utama yang menetapkan hala tuju sistem pendidikan negara Malaysia agar bersifat inklusif, berkualiti dan mampan untuk mewujudkan guru berjiwa pendidik dan yang mahir dalam teknologi bagi menghadapi cabaran global serta memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21. Sebenarnya, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Saya akan menjelaskan setiap satu aspirasi tersebut secara terperinci. Aspirasi yang pertama iaitu akses memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Selain itu, ia juga memastikan kadar enrolment murid meningkat dari peringkat prasekolah hingga ke pendidikan menengah atas. Secara ringkasnya, aspirasi ini memastikan tiada murid yang tercicir
dan setiap murid di Malaysia berhak mendapatkan pendidikan berkualiti dari peringkat prasekolah hingga pendidikan menengah tanpa mengira faktor sosial dan ekonomi. Yang seterusnya ialah aspirasi kualiti. Sistem pendidikan negara berusaha melahirkan murid yang berpengetahuan luas, berfikiran kritis serta inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan peningkatan tahap guru dan kepimpinan sekolah melalui latihan profesional dan pembangunan berterusan. Aspirasi ini turut membolehkan penyemakan dan penambahbaikan kurikulum supaya sejajar dengan keperluan global dan kemahiran abad ke-21. Aspirasi yang ketiga adalah equity. Equity memastikan pengurangan jurang pendidikan antara murid bandar dan luar bandar. Maksudnya, semua murid tidak kira dari bandar atau luar bandar turut memperoleh pendidikan selaras. Bukan itu sahaja, aspirasi ini juga memastikan pengurangan jurang pendidikan antara murid tipikal dan murid berkeperluan khas, seperti mana yang termaktub dalam Zero Reject Policy. Zero Reject Policy ini adalah satu dasar penting dalam membolehkan murid berkeperluan pendidikan khas mendapat pendidikan seperti murid tipikal yang lain. Aspirasi yang keempat iaitu aspirasi perpaduan mempromosikan nilai perpaduan melalui kurikulum dan kokurikulum inklusif yang menggalakkan interaksi antara pelbagai kaum termasuklah Melayu, Cina, India, Iban, Bajau, Muru dan lain-lain. Selain daripada itu, pemerkasaan sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama bagi semua kaum melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran juga dilaksanakan dengan aspirasi ini. Aspirasi yang terakhir ialah aspirasi kecekapan. Fokus utama sistem pendidikan adalah untuk melahirkan model insan yang berkualiti serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara melalui penggunaan teknologi dan data untuk menilai dan menambah baik keberkesanan sistem pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan sumber pendidikan untuk memastikan keberkesanan sistem pendidikan juga termaktub dalam aspirasi ini. Sebagai kesimpulannya, sistem pendidikan negara Malaysia bertujuan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak serta mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi berbagai-bagai cabaran, termasuklah cabaran dari segi ekonomi. Slide yang seterusnya adalah tentang isu-isu ekonomi semasa di Malaysia. Ini adalah senarai isu-isu ekonomi semasa di Malaysia yang tercetus akibat pandemik COVID-19 di negara kita. Antara isunya termasuklah peningkatan kadar inflasi, peningkatan kos sara hidup, pengangguran dan kemiskinan, serta hutang negara dan beban fiskal. Isu yang pertama adalah peningkatan kadar inflasi. Inflasi merujuk kepada peningkatan berterusan dalam harga barangan dan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu sehingga menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Punca bagi berlakunya masalah ini ialah gangguan rantaian bekalan di mana kekurangan bahan mentah menyebabkan pengeluaran barangan berkurang tetapi permintaan yang masih tinggi terhadap barang itu sehingga menyebabkan harganya menaik. Kesan masalah ini adalah kos pinjaman meningkat. Jika inflasi tinggi, pusat bank mungkin menaikkan kadar faedah menyebabkan pinjaman seperti perumahan dan perniagaan menjadi lebih mahal. Langkah untuk menyelesaikan isu ini ialah kerajaan mesti memberikan subsidi kepada barangan asas dan mengawal harga barangan keperluan.
Pengeluaran barangan tempatan juga perlu dipertingkatkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import. Isu ekonomi yang seterusnya ialah peningkatan kos sara hidup. Kos sara hidup merujuk kepada jumlah wang yang diperlukan untuk menampung keperluan asas seperti makanan, perumahan, pendidikan dan kesihatan. Kos sara hidup tinggi bermaksud rakyat memerlukan lebih banyak wang untuk mengekalkan standard hidup yang sama seperti sebelumnya. Punca bagi berlakunya masalah ini ialah pendapatan rendah di mana gaji yang tidak selaras dengan kos hidup serta kenaikan cukai oleh kerajaan mengakibatkan masalah ini berlaku. Punca yang seterusnya ialah kenaikan harga barang keperluan. Jika harga barang keperluan seperti makanan, bahan api dan perkhidmatan menaik, perbelanjaan harian rakyat akan meningkat. Kesan yang diperoleh daripada kekangan ini ialah peningkatan kadar hutang, di mana lebih ramai rakyat akan mengambil pinjaman untuk menampung kehidupan menyebabkan hutang isi rumah mereka meningkat. Kesan yang seterusnya ialah kualiti hidup mereka akan menurun, di mana rakyat sukar menyimpan wang dan mengurangkan perbelanjaan mereka. Langkah bagi mengatasi isu ini ialah kerajaan perlu meningkatkan gaji minimum seseorang individu serta menyediakan lebih banyak subsidi seperti subsidi petrol dan diesel bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Lebih-lebih lagi, pengangguran dan kemiskinan juga merupakan salah satu isu ekonomi semasa. Pengangguran merujuk kepada keadaan di mana seseorang individu mempunyai keupayaan dan keinginan untuk bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran sering menjadi faktor utama bagi berlakunya peningkatan kadar kemiskinan. Punca bagi berlakunya pengangguran dan kemiskinan ialah kemelesetan ekonomi, di mana permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan akan berkurangan sehingga menyebabkan syarikat mengurangkan tenaga kerja. Perubahan teknologi juga merupakan salah satu punca bagi isu ini di mana automasi menggantikan tenaga kerja manusia dalam pelbagai industri. Punca yang seterusnya ialah persaingan pekerjaan di mana jumlah pencari kerja melebihi jumlah peluang pekerjaan yang tersedia. Kesan yang diperoleh daripada isu ini ialah taraf hidup rakyat akan terjejas kerana rakyat tidak mempunyai pendapatan yang stabil untuk menampung keperluan asas. Langkah bagi mengatasinya ialah kerajaan dan sektor swasta perlu menaik pelaburan dan membangunkan industri baharu untuk meningkatkan lebih peluang pekerjaan. Bukan itu sahaja, pandemik COVID-19 ini turut menyebabkan negara berhutang serta menampung beban fiskal. Hutang negara merujuk kepada jumlah wang yang dipinjam oleh kerajaan untuk menampung perbelanjaan negara. Beban fiskal pula merujuk kepada kesukaran kerajaan dalam menguruskan perbelanjaan akibat defisit bajet yang tinggi. Punca bagi berlakunya ialah perbelanjaan besar semasa pandemik. Bantuan kewangan kepada rakyat, sokongan kepada perniagaan dan perbelanjaan sektor kesihatan, ini semua telah pun menyebabkan berlakunya isu ekonomi tersebut. Punca yang seterusnya ialah defisit fiskal, di mana perbelanjaan kerajaan lebih tinggi daripada pendapatan sehingga menyebabkan keperluan untuk meminjam daripada pelabur asing dan institusi kewangan antarabangsa. Kesan yang diperoleh daripada isu ini ialah ketidakstabilan ekonomi berlaku di mana nilai mata wang telah menjadi lemah dan kadar faedah pinjaman semakin meningkat. Langkah bagi mengatasi isu ekonomi tersebut ialah kerajaan perlu meningkatkan hasil negara dengan menarik lebih banyak pelaburan asing dan memperkukuhkan sektor ekonomi utama. Kerajaan juga boleh memperkasakan pendidikan STEM dan TVET untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi meningkatkan daya saing ekonomi
sebagai satu penyelesaian bagi isu ekonomi berikut. Seterusnya, saya akan membentangkan impan isu ekonomi kepada pelaksanaan PPPM. Antara impannya ialah digitalisasi pendidikan terjejas oleh kekangan ekonomi. Hal ini disebabkan kerana kos tinggi bagi peranti dan internet telah menyukarkan pelajar miskin mendapatkan akses pendidikan digital dan jurang digital antara bandar dan luar bandar masih ketara. Selain daripada itu, pelaburan besar diperlukan untuk membangunkan sistem pembelajaran digital serta kekurangan bajet boleh menjejaskan latihan pedagogi digital untuk guru. Antara penyelesaian yang sesuai bagi mengatasi impan ini ialah kerajaan perlulah bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk menyediakan internet mampu milik serta subsidi peranti diperluaskan kepada pelajar golongan B40. Pihak kerajaan juga perlu memberikan latihan dalam talian yang lebih kos efektif untuk meningkatkan kemahiran digital guru. Impan yang seterusnya adalah berlakunya modifikasi kurikulum agar lebih fleksibel dan selari dengan keperluan industri. Ini kerana kurikulum sedia ada tidak menepati keperluan industri menyebabkan ramai graduan sukar mendapat pekerjaan dan pendidikan serta latihan teknikal serta vocational iaitu TVET kurang mendapat sambutan kerana dianggap sebagai pilihan kedua berbanding laluan akademik. Bukan itu sahaja, ramai pelajar tidak mempunyai pengetahuan tentang kewangan yang mencukupi, menyebabkan mereka sukar mengurus kos sara hidup yang semakin meningkat. Antara penyelesaian bagi isu ini ialah pendidikan STEM dan program keusahawanan perlulah diperluaskan bagi melahirkan tenaga kerja yang lebih inovatif dan berdaya saing dalam industri. Kerjasama dengan pihak industri juga perlu diperkukuhkan bagi menyediakan latihan berasaskan pekerjaan kepada pelajar TVET agar mereka lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan sebenar. Bukan itu sahaja, literasi kewangan perlulah dijadikan sebahagian daripada kurikulum sekolah untuk membolehkan pelajar memahami pengurusan kewangan, perancangan perbelanjaan dan kepentingan simpanan serta pelaburan. Impan yang seterusnya ialah cabaran dalam motivasi pelajar dan kekurangan tenaga pengajar berkualiti. Minat pelajar terhadap pendidikan semakin berkurang kerana kebimbangan terhadap peluang pekerjaan selepas tamat pengajian sehingga meningkatkan risiko keciciran sekolah dan menjejaskan matlamat PPPM. Bukan itu sahaja, kekurangan guru berkualiti akibat gaji yang tidak setimpal dan beban kerja tinggi menyebabkan ramai tenaga pengajar berpindah ke sektor lain atau mencari peluang di luar negara. Antara inisiatif bagi menyelesaikannya ialah pihak kerajaan perlu berkolaborasi dengan sektor swasta bagi memastikan pelajar memperoleh pekerjaan selepas tamat pengajian. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan insentif yang lebih menarik kepada tenaga pengajar bagi mengekalkannya serta menarik lebih ramai guru berkualiti dalam sistem pendidikan. Isu-isu ekonomi semasa juga telah menyebabkan ketidaksamaan akses kepada pendidikan berkualiti. Hal ini dikatakan demikian kerana kekangan ekonomi menyebabkan pelajar miskin sukar mendapatkan tuition tambahan, peranti pembelajaran digital dan bahan rujukan sehingga menjejaskan prestasi akademik mereka. Sekolah luar bandar juga lebih terkesan dengan kekurangan infrastruktur moden, kemudahan teknologi dan tenaga pengajar kurang berpengalaman sehinggalah memburukkan jurang pendidikan. Peningkatan permintaan terhadap bantuan pendidikan seperti RMT dan beasiswa turut memberi tekanan kepada bajet negara yang boleh mengurangkan dana untuk program pendidikan lain dalam PPPM. Antara langkah bagi menyelesaikan isu ini ialah kerajaan perlulah memperluaskan bantuan pendidikan seperti penyediaan peranti digital percuma dan beasiswa kepada pelajar miskin. Pihak kerajaan juga perlu memperkukuh sekolah luar bandar dengan infrastruktur lebih baik, akses internet dan tenaga pengajar berkualiti. Pihak kerajaan juga digalakkan untuk bekerjasama dengan sektor swasta dalam membiayai pendidikan dan menyokong program
pembangunan pelajar kurang berkemampuan. Selepas ini, rakan sekumpulan saya iaitu Auni akan meneruskan pembentangan kami. Auni, sila persilakan. Terima kasih kepada rakan sekumpulan iaitu Kawi. Seterusnya, saya, Nik Nur Auni Nabihah, akan meneruskan pembentangan bagi slide yang seterusnya iaitu berkaitan dengan pendidikan digital dan juga peranan guru. Seperti yang semua sedia maklum, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita beberapa tahun yang lalu. Oleh itu, sejak pandemik melanda, dunia pendidikan mengalami perubahan yang amat drastik dengan peralihan kepada pembelajaran secara dalam talian. Di sini, guru memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan keberkesanan proses pembelajaran menggunakan teknologi digital. Jadi, apakah peranan guru yang boleh kita huraikan untuk memastikan proses pembelajaran menggunakan teknologi digital dapat dilaksanakan dengan baik? Yang pertama, peranan guru yang dapat kita huraikan adalah menguasai platform digital. Maksudnya, guru perlu mahir menggunakan platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan juga Google Meet sebagai medium utama untuk proses pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini penting bagi memastikan penyampaian ilmu oleh seorang guru kepada pelajar mereka dapat dilaksanakan dengan lancar dan difahami dengan baik oleh pelajar tersebut. Seterusnya, guru berperanan untuk kreatif ataupun bertindak kreativiti dalam menyampaikan ilmu pembelajaran yang ingin disampaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Maksudnya, guru perlu kreatif dalam menyampaikan pelajaran menggunakan bahan digital seperti video pengajaran, e-buku ataupun kuis interaktif seperti quiz.com ataupun Quizizz yang dapat menarik minat pelajar tersebut untuk mengikuti sesi pembelajaran tersebut. Poin yang seterusnya, guru perlu melaksanakan penilaian secara digital. Maksudnya, dengan pembelajaran digital, kaedah penilaian juga perlu berubah di mana guru perlu menggunakan sistem pentaksiran dalam talian seperti D5 iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan KPM. Poin yang seterusnya ialah guru perlu berkemahiran menyelesaikan masalah teknikal. Contohnya, semasa mengendalikan sesi PDP, berlaku sedikit masalah teknologi yang tidak disangka oleh guru tersebut. Jadi, dengan menggunakan teknologi, masalah teknikal seperti sambungan internet yang lemah ataupun kegagalan sistem boleh berlaku. Guru tersebut perlu mempunyai kemahiran asas untuk mengatasi masalah teknikal tersebut supaya proses pembelajaran yang ingin disampaikan tidak terganggu. Poin yang terakhir iaitu pendidikan kendiri. Pendidikan kendiri di sini bermaksud pendidikan digital yang menekankan konsep pembelajaran kendiri. Maksud itu self-paced learning di mana pelajar dapat belajar mengikut keselesaan mereka melalui kursus dalam talian dan e-learning. Guru akan berperanan membimbing pelajar untuk memanfaatkan sumber pembelajaran ini dengan sebaiknya. Jadi, secara keseluruhan, peranan guru dalam pendidikan digital bukan hanya sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai fasilitator yang akan memastikan teknologi digunakan secara berkesan dalam pengajaran. Dengan penguasaan teknologi yang baik,
kreativiti dalam penyampaian serta berkebolehan menyelesaikan masalah teknikal, guru dapat membantu pelajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran digital yang semakin berkembang. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan inisiatif Digital Malaysia. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah mempercepatkan keperluan transformasi digital dalam pendidikan Malaysia. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk memastikan akses kepada pendidikan digital adalah lebih menyeluruh, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar dan juga keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi antara beberapa inisiatif utama termasuklah jendela, Digital Education Policy dan juga platform pembelajaran delima. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jendela? Okey, jendela merupakan jalinan digital negara. Jendela merupakan pelan kerajaan yang dilancarkan untuk meningkatkan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi, apa objektif utama kepada jendela? Yang pertama adalah untuk memastikan kelajuan internet yang lebih pantas dan juga stabil. Yang kedua, untuk menambah baik liputan internet di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keupayaan rangkaian 4G dan mempercepatkan peralihan kepada 5G. Seterusnya adalah kesan terhadap pendidikan digital melalui inisiatif jendela. Yang pertama, kita dapat memastikan guru dan juga pelajar di kawasan luar bandar dapat mengakses bahan pembelajaran dalam talian tanpa sebarang gangguan. Yang kedua, untuk mengurangkan jurang digital antara pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Dan yang ketiga adalah untuk membantu pembelajaran dalam talian menjadi lebih lancar dengan kelajuan internet yang lebih baik. Inisiatif yang seterusnya adalah Digital Education Policy, iaitu Dasar Pendidikan Digital Malaysia. Dasar ini adalah bertujuan untuk memperkasakan pendidikan digital di Malaysia dengan memberikan tumpuan kepada infrastruktur, akses dan juga latihan untuk pelajar serta guru. Antara fokus utama kepada inisiatif ini adalah pertama, penyediaan peranti kepada pelajar dan sekolah. Yang kedua, peningkatan kemahiran digital guru dan pelajar. Dan yang ketiga adalah untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran dengan penggunaan AI, gamifikasi dan realiti maya VR dalam bilik darjah digital. Antara kesan terhadap pendidikan digital melalui inisiatif ini adalah yang pertama, membantu guru mengadaptasi teknologi dalam pengajaran dengan lebih efektif. Yang kedua, membantu pelajar mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti penyelesaian masalah, kreativiti dan juga literasi digital. Yang ketiga adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan menggunakan pelbagai alat digital seperti video, simulasi dan juga pembelajaran berasaskan projek. Inisiatif yang ketiga iaitu DELIMA, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. DELIMA merupakan platform pembelajaran digital yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong pembelajaran dalam talian. Semasa pandemik, DELIMA digunakan secara meluas oleh sekolah-sekolah di Malaysia sebagai platform utama untuk kelas dalam talian, penghantaran tugas dan juga komunikasi antara guru dan pelajar. Antara ciri utama DELIMA iaitu akses kepada Google Classroom, Microsoft 365 dan juga Apple Teacher Learning Center dalam satu platform yang sama. Seterusnya iaitu
bahan pembelajaran interaktif seperti video pendidikan, e-buku dan juga kuis dalam talian. Dan yang ketiga iaitu latihan untuk guru dalam penggunaan teknologi pendidikan. Antara impak delima terhadap pendidikan digital adalah yang pertama, memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan menyediakan semua alat dalam satu platform, membantu guru mencipta bahan pembelajaran digital yang lebih menarik dan yang seterusnya, memastikan akses yang sama rata kepada pendidikan digital tanpa mengira lokasi atau latar belakang pelajar. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah pertama, daripada inisiatif jendela, ia membantu meningkatkan capaian pembelajaran meningkatkan capaian internet untuk pembelajaran digital yang lebih lancar. Yang kedua iaitu dasar Digital Educational Policy menyediakan peranti dan juga latihan kepada guru serta pelajar. Dan inisiatif yang ketiga iaitu delima sebagai platform utama untuk sesi pembelajaran dalam talian yang digunakan secara meluas. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan cabaran dan juga penyelesaian. Antara cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 terhadap sistem pendidikan adalah yang pertama, kelemahan dari segi akses internet di luar bandar. Maksudnya, pelajar terpaksa pergi ke lokasi tertentu seperti warung ataupun kedai makan yang mempunyai akses kepada internet yang kuat. Hal ini menyebabkan pelajar tersebut sukar untuk menyertai kelas secara dalam talian yang menyebabkan kesan yang lebih serius iaitu jurang pembelajaran antara pelajar bandar dan juga luar bandar yang semakin melebar. Cabaran yang kedua yang dapat dikenal pasti adalah kekurangan peranti untuk pelajar, terutamanya pelajar yang berasal daripada keluarga B40. Pelajar terpaksa bergilir-gilir menggunakan peranti untuk menghadiri kelas dalam talian. Mereka tidak dapat melakukan tugasan dengan baik kerana kekurangan alat yang sesuai. Hal ini menyebabkan berlaku peningkatan jurang digital antara pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Dan cabaran yang ketiga iaitu kurangnya latihan digital untuk guru. Di sini berlakunya tekanan tinggi dalam menyesuaikan diri oleh guru tersebut dengan teknologi dalam masa yang amat singkat. Seterusnya, pengajaran menjadi kurang efektif disebabkan oleh guru tersebut tidak tahu bagaimana untuk memanfaatkan teknologi dengan sepenuhnya. Malah, pelajar tersebut juga menjadi kurang berminat kerana kaedah pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut tidak menarik perhatian mereka. Untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan penyelesaian. Di sini saya sertakan 3 penyelesaian terhadap cabaran yang telah dikemukakan sebentar tadi. Okey, yang pertama adalah pengagihan peranti percuma kepada pelajar kurang mampu, di mana kerajaan dan juga sektor swasta boleh mengadakan program bantuan peranti seperti pemberian tablet dan juga komputer riba kepada pelajar daripada keluarga B40. Selain itu, terdapat juga inisiatif peminjaman peranti di sekolah untuk pelajar yang memerlukan. Oleh itu, kerjasama dengan pelbagai syarikat teknologi perlu diwujudkan untuk menyediakan akses kepada perisian pembelajaran secara percuma. Hal ini bertujuan agar kesemua pelajar dapat mengikuti sesi PDP dengan baik. Penyelesaian yang kedua adalah berkaitan dengan latihan intensif untuk guru dalam teknologi pendidikan. Maksudnya, KPM boleh menyediakan bengkel dan juga kursus dalam talian yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemahiran guru dalam teknologi pendidikan. Selain itu,
Program guru digital juga boleh diperkenalkan untuk melatih guru sebagai pakar dalam pembelajaran digital. Dan penyelesaian yang ketiga adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital secara menyeluruh. Maksudnya, kita perlu memperluaskan liputan internet ke kawasan pedalaman melalui program Jendela dan juga pelaksanaan 5G di seluruh negara. Selain itu, kita juga boleh menurunkan kos internet untuk pelajar dan guru melalui subsidi ataupun pelan internet khas untuk pendidikan. Hal ini penting terutamanya bagi pelajar yang mempunyai masalah kewangan. Dan yang ketiga adalah menyediakan pusat pembelajaran digital di kawasan luar bandar dengan akses internet percuma. Perkara ini juga penting bagi memudahkan pelajar-pelajar yang berada di kawasan yang pedalaman untuk berkumpul di satu tempat di mana menyediakan pembelajaran ataupun akses kepada pembelajaran digital yang dijalankan oleh guru mereka supaya mereka tidak ketinggalan dan dapat mengikuti sesi PDP dengan lebih berkesan dan baik. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam kepada ekonomi dan juga sistem pendidikan Malaysia. Ia mencetuskan cabaran yang besar tetapi juga menjadi pemangkin kepada transformasi digital dalam pendidikan. Pada peringkat ekonomi, kita dapat lihat berlakunya kemelesetan global akibat pandemik yang memberi impak langsung kepada pendapatan negara dan juga sektor pendidikan. Namun, keperluan telah mendesak kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang membawa kepada pelaksanaan pembelajaran digital secara meluas. Hal ini sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang mana ia menekankan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada anjakan yang keempat, ia menekankan memperkasakan profesion keguruan melalui latihan teknologi. Anjakan yang kelima, yang mengukuhkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar. Dan anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Dan yang terakhir sekali iaitu anjakan ke-9, menggalakkan kerjasama sektor awam dan juga swasta dalam menyokong pendidikan. Secara keseluruhannya, walaupun pandemik mencetuskan cabaran yang besar, namun ia juga membuka peluang untuk kita memodernkan sistem pendidikan Malaysia dengan sokongan yang berterusan daripada kerajaan, ibu bapa, guru dan juga sektor swasta. Malaysia mampu untuk membangunkan sistem pendidikan yang lebih mampan, inklusif dan juga berdaya saing di era digital selari dengan matlamat PPPM 2013-2025. Sekian daripada saya. Terima kasih.